Okey penonton, dari negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, kami membawa anda ke utara tanah air pasti untuk kita mendapatkan kemas kini berkenaan situasi banjir khususnya di negeri Perlis pada ketika ini. Ya, dan setakat semalam iaitu mangsa yang telah pun berada di PPS adalah seramai 6,370 jumlah mangsa, dan untuk hari ini juga kita ingin mengetahui apakah antara update terkini bersama dengan rakan kami yang telah pun bersedia. Kita bersama Sophie. Silakan. Ya, Munawar dan Raja Sofia, pagi ini saya berlintas langsung dari negeri Perlis dan sekarang ini saya berada di Dewan 2020 iaitu salah satu daripada 24 PPS yang aktif di negeri Perlis. Dan hari ini merupakan hari kelima banjir di negeri Perlis dan banjir ini merupakan antara yang terburuk selepas banjir 2010 yang lalu. Dan untuk bercerita lanjut berkenaan dengan situasi semasa banjir di negeri Perlis, sekarang ini bersama dengan saya iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, iaitu Datuk Rahimi Ismail. Jadi Datuk, bagaimana keadaan ataupun Datuk melihat situasi semasa banjir di Perlis sejak beberapa hari ini, Tok? Terima kasih. Dan mana-mana yang disebutkan tadi, banjir kali ini adalah bukan yang terburuk selepas daripada tahun 2010 dan sehingga jam 8 pagi hari ini rekod daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Perlis telah mencatatkan sebanyak 121 kawasan terkesan dengan banjir sejak daripada 5 hari ini dan melibatkan 7,587 mangsa telah ditempatkan di pusat penempatan sementara iaitu PPS dengan 2,267 keluarga. Ini yang melibatkan 24 PPS telah kita buka sejak daripada 5 hari yang lepas, merupakan satu cabaran yang besar. Dan satu lagi ialah kita telah membuka pusat penempatan bantuan di Dewan Bankuet Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri, di mana kita menyelaraskan semua bantuan-bantuan daripada pihak swasta, NGO dan juga syarikat korporat untuk menyelaraskan bantuan-bantuan. Kita banyak menerima panggilan untuk menghantar bantuan kepada mangsa-mangsa banjir dan ini yang kita telah buat setakat ini untuk menyelaraskan supaya penelasan secara sistematik kita buat. Jadi Datuk, kalau kita lihat mungkin tindakan yang telah diambil oleh pihak ataupun ahli majlis PKOB yang dipengerusikan oleh Datuk sendiri setakat sekarang. Sejak pada hari pertama kejadian banjir melanda Perlis, kita telah mengaktifkan pusat kejadian pusat kawalan operasi bencana iaitu PKOB, di mana kita semua agensi-agensi keselamatan, APM, PDRM, polis, tentera, kesihatan, kebajikan masyarakat, JKR dan sebagainya, MAIP sendiri dan semua agensi yang terlibat yang tak sempat saya sebutkan di sini, kita akan kumpulkan di pusat kawalan operasi bencana di Pejabat Kerajaan Negeri yang beroperasi selama 24 jam sehari dengan 2 nombor hotline, dan di sini kita menyelaraskan semua bantuan dan juga tindakan dari segi dasar dan sebagainya, di mana kita bermesyuarat sebanyak 2 kali sehari sehingga hari pertama sampailah ke hari ini tidak putus kita punya operasi. Dan satu lagi ialah kita juga mengaktifkan pusat pos kawalan tempat kejadian, di mana kita mengumpulkan menyelaraskan aset dan juga manpower di PTPK supaya penyelarasan itu adalah secara yang lebih teratur dan tersusun, di mana perkara ini dapat kita selesaikan, kita atur dengan lebih rapi dan teratur, dan semua mangsa dapat ditangani dengan cara yang teratur. Itu yang kita buat sekarang ini. PKOB dan juga PTPK kita aktifkan melalui dokumen base pada NAKMA 01 arahan NAKMA 01. Jadi Datuk, secara ringkas mungkin nasihat Datuk kepada masyarakat lah sepanjang musim banjir ini, Datuk. Okey, perkara yang paling penting sekali adalah soal keselamatan. Ini yang ditekankan oleh PKOB dan juga PTPK, utama sekali Kerajaan Negeri, supaya pertama ialah saya menyeru kepada semua mangsa ataupun tempat-tempat yang terkesan dengan banjir menjaga keselamatan, dan juga telah mendapat arahan daripada pihak keselamatan. Kita minta semua berpindah ke pusat penempatan sementara, di mana jaminan keselamatan
dan juga dokumen yang paling penting ya. Semua masyarakat memastikan soal keselamatan dokumen dan juga keselamatan diri terkawal dengan sepenuhnya dan patuh kepada arahan. Yang kedua ialah mengikuti perkembangan info-info banjir daripada medsos kerajaan negeri, termasuk juga medsos daripada agensi-agensi keselamatan JKM, APM, PDRM, tentera dan sebagainya, supaya kita dapat mengetahui perkembangan yang terkini berkenaan dengan soal banjir di negeri Perlis, supaya kita dapat jaga keselamatan diri kita dan kita berharap supaya semua dalam keadaan selamat sehinggalah banjir selesai, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk untuk pagi ini. Jadi kita sama-sama menjaga keselamatan dan juga berdoalah supaya keadaan banjir di negeri Perlis ini semakin surut. Jadi itu dulu saya di negeri Perlis. Kembali semula kepada Munawir dan Raja Sofia di Angkasa Puri. Silakan.